Ikut terima dukan ubi Syamini binti Rosli dengan mas kambingnya 500 ringgit tunai. Besar dia. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum semua, jumpa lagi dalam Ika Azlan Channel. Selamat pagi. Hari ni rumah saya itu rumah mak saya lah. Adik-adik saya kahwin, jadi ada yang special dekat sini, iaitu roti canai makdum. Yang ini roti canai prata, Man Prata bersiaran dekat rumah mak saya. Diorang adik-adik lah, kira pakcik saya. Itu dia tengah menebar. Jom kita tengok. Hai, Ika Azlan Channel. Mama, kita nak order roti telur satu. Pisang. Lupa nak beli roti pisang. Pisang. Roti telur satu. Roti salah. Roti sardin satu. Itu je. Satu je. Next. Errol. Sekarang roti sardin, roti telur. Bom dia. Roti bom. Kita import daripada Pontian sampai ke Batu 6. Kira kita bagi location Batu 6 lah. Jom kita tengok. Ini yang special, kari lembu lah. Kari lembu. Biasalah, kari daging, kari. Okay, let's go. Makan apa? Apa ni roti bom, roti sardin dengan roti telur. Saya roti pisang tak ada. Pisang tak ada kan? Ini roti pisang tu sedap kan? Oh, ni. Nampak. Nampak sendiri punya. Daripada Man Prata base dia kat Pontian. Sama. Rasanya tetap sama yang Man Prata punya. Walaupun di mana jua, dekat mana-mana je lah, dia punya resipi tetap rasa dan sama. Dah 40 tahun lebih dia punya. Mana-mana. Sekarang kalau dulu tu kerja dekat kedai makan orang kan. Tapi sekarang dia rak sendiri. Alhamdulillah rezeki. Dia order kan dari rumah kan. Mana area Pontian tu, Pontian kecil lah. Boleh order lah. Coba sini Pak. Roti bom ni macam ni? Dia mentega dengan pelanta dengan gula. Biasa orang makan macam tu je. Sebab roti bom, sebab dia ada pelanta dengan gula kan, dia dah manis. Biasa budak-budak suka roti bom. Sedap kan? Sedap. Alright, jom kita menjamu selera kita sarapan pagi. Roti telur. Dalam ni ada berapa telur? Satu Satu telur, satu biji.
24 je. Boleh. Jadi kita membentuk ini mengantuk malam makan mengantuk baru. Alhamdulillah. Ini kita jaga depan. Duduklah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi di sana ada jawabnya. Mengapa di tanah terjadi bencana? Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita. Wah, ambil nombor 30. Berakhirlah perpisahan masing-masing, nak balik ke tempat masing-masing. Jam pun dah 11 malam. Suasana yang sangat indah. Salam menyalam. Okey, korang semua jangan lupa untuk subscribe Ikazlan channel, like, share, komen. Bye-bye. 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 Baik. Dalam. Dalam. Bye, baby, jumpa lagi. Ha? Ni buat ni. Bye-bye. Pasal jumpa lagi tau. Bye. Bye, terima kasih. Ikazlan channel. Bye-bye, jumpa lagi. Bye. Bye. Salam. Bye. 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 Dah. Jom. Pegang handphone dulu. Dia pegang handphone.